Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan sambung soalan Negeri Sembilan 2024 kertas 1. And kami dah record tadi. Tapi kamu tak tahu, sejak kebelakangan kami punya tablet macam problem sikit. Mungkin tablet lama. Tapi tak apa, kita teruskan saja. So, soalan yang ke-6, nyatakan nilai minimum dan nilai maksimum bagi graf fungsi y sama dengan 4 sin 2x tambah 1. So, bagi cos sampai 360 lah. Okey. Jangan nak jawapan lagi. Kita tengok kat sini. So, bila kita cakap pasal fungsi graf trigonometri kan, ada sesuatu perkara yang kita kena ingat. Yang pertama adalah kita tengok kedudukan A, B, C dia. So, ini adalah A, B dan C dia. So, A ni apa? A ni bermaksud amplitude. So, cara nak kira amplitude adalah kita ambil nilai maksimum tambah nilai minimum bahagi dengan 2. Kami harap apa dengar sebenarnya kami dekat luar sekarang ni, dekat apartmen. Kan? So, maksimum tambah minimum bahagi 2. And then dia kena tanpa positif dan negatif. Faham? Maksud dia contohlah ni nilai kat sini. So kita, ada nombor 5, ada nombor 3. So kita ambil 5 tambah 3 je. Kita tak perlu ambil 5 tambah negatif 3, tak perlu. So kita ambil 5 tambah 3. Tu contoh lah. So ini kita bahagi 2. So kita akan dapat nilai amplitude dia. And then yang B ni pula, iaitu dia punya berapa putaran yang kita buat. So kita boleh buat 360 bahagi 2, kita akan dapat B tu. Ataupun 360 bagi 2 ada 360 bahagi B, kita akan dapat berapa kali putaran. Dan berapa kali putaran bahagi 360, kita akan dapat berapa kali B, macam tu. And then last kali sin adalah C adalah sama ada atas ataupun bawah. Sama ada di atas ataupun bawah. So macam mana kita nak determine sama ada di atas ataupun bawah? Senang je, kita tengok pada kedudukan positif negatif dia. So kita nampak sini adalah tambah. Jadi bila tambah dia, maksudnya dia meningkat. So daripada 4 dia meningkat menjadi meningkat 1 jadi 5 lah. 4 tambah 1 jadi 5. So cari maksimum dia mesti 5. So A lah, B lah 5. Jawapan dia B. Tapi kami nak bagi tahu juga kenapa nilai minimum dia adalah negatif 3. Okey, so hampa tengok dekat gambar yang kami lukis kat tepi ni. So asal dia adalah 4, betul tak? So bila 4, automatik bawah dia negatif 4. Betul kan? So bila negatif 4 tambah 1, kita akan dapat berapa? Dapat negatif 3. That's why kita punya jawapan kita adalah nilai minimum negatif 3. Soalan yang ke-7, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q dan secara sungsang dengan kuasa 2R. Kita boleh P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q dan secara sungsang dengan R kuasa 2. So dia kata diberi K sama dengan 2. Maksudnya pemalar kita adalah 2 lah kan. So dia cari hubungan di antara P, Q dan R. So macam mana kita cari P, Q dan R? So kita tengok bawah ni adalah ada kuasa 2, betul tak? Tak berubah. Jadi bawah ni mesti ada kuasa 2. Kalau hampa tengok C dan D, kami padam sikit bagi hampa tengok. C dan D je punca kuasa R. So salah lah. So kita boleh padam C dan D. Tengok A dan B pula. A dan B, perbezaan dia yang ketara adalah 8 duduk di luar set, 8 duduk di dalam set, ataupun 8 duduk di luar punca kuasa 3. 8 ni duduk dalam punca kuasa 3. So kalau 8 tu duduk luar, maksudnya 8 ni tak berubah lah. So salah lah, sebabnya 2 ni dia asal 2 bukan 8. Kalau kita tengok A, punca kuasa 3 untuk 8 adalah 2. Sebab 2 kuasa 3 sama dengan 8. So jawapan adalah A. Kita tengok soalan yang ke-8. Diberi 2x 5, 1 negatif 3 sama dengan 7. Cari nilai x. So macam kami bagi tahu dalam soalan SBP sebelum ni, ataupun soalan apa-apa je lah kan. Macam mana kita nak kira untuk soalan metrik ni? Yang pertama, bahagian kiri kita akan letak kiri sekali. Yang bahagian kanan ataupun sebelah dia kita akan letak di bahagian atas. So cara kita darab adalah 2x darab 1, 5 darab negatif 3. Belah hujung akan darab yang atas, belah bawah, belah tepi akan darab dengan yang bawah. So kita akan buat garisan macam ni, ataupun kami lukis balik lah nak bagi nampak. So dia macam ni. Yang pertama kita buat 2x 5, atas sikit kita buat 1 negatif 3. And then kita kena buat garisan macam ni supaya kita indicate dia ada berapa jawapan nanti. So kalau kita tengok kat sini, dia hanya ada 2 lah, 1, 2. Sebab ada kotak kat sini, ada kotak kat sini. So 2x darab 1 akan dapat 2x. 5 darab negatif 3 dapat 15. So 2x negatif 15 sama dengan 7. So kita boleh buat 2x darab 15 sama dengan 7. 2x sama dengan 15, dia positifkan 15 tambah 7 sama dengan 22. So x sama dengan 11 sebab x bahagi 22 bahagi 2 akan dapat 11. Dan so jawapannya adalah C, 11. Allah. Kita tengok soalan yang ke-9. Jadual 1 menunjukkan data markah kuis matematik bagi 40 orang murid.
Okey, so dia bagi markah dan kekerapan. Macam mana kita nak kira apa kita panggil soalan ni? Soalan apa? Soalan yang ada variant, ada mean apa semua ni. Cara kita nak kira adalah kita menggunakan kalkulator sebab dia kertas satu kan, dia murah sikit kertas satu kena kalkulator. So bila dia bagi markah yang macam ni kan, maksud dia ada range, dia ada dia punya apa kita panggil Melayu? Julat apa je yang ada range, yang ada tolak kat sini ke kan. So 11 hingga 20, cara kita nak kira kalau dia ada kekerapan, nak kira variant, kita ambil di antara nombor terakhir depa 20 dan 21. So di antara 20 dan 21 ada 20.5. So samalah 20.5 ada sini, 30 hingga 31 kira 30.5. 40 dan 41 di antara mereka ada 40.5. 50 dan 51 di antara depa ada 50.5. Okey, tapi 20 dan 21 ini adalah untuk yang kedua punya. So mesti 11 ni di antara 11 ada 10.5, betul tak? Kita kena ambil sebelum dia juga. Sebab apa, kenapa kira 1, 2, 3, 4, ada 4 je. Tapi sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita kena ambil yang atas dia sekali, 10.5. So cara hampa nak kira adalah hampa buka kalkulator. Kalau kami pakai ClassWiz. So hampa buka ClassWiz, hampa kena pastikan hampa dah on frequency. Cara nak tahu hampa on frequency ke dah, hampa tekan shift setup. So bila hampa tekan shift setup, hampa tekan bawah sampai hampa jumpa nombor 3 yang dia tulis statistik. And then bila hampa jumpa statistik tu, hampa tekan on frequency, hampa tekan 1. Okay, so dah berjaya, hampa pun tekanlah shift on kot. Shift on lah, set shift kan, alpha on. Hampa tekan alpha menu. So bila hampa tekan alpha menu, hampa pergi dekat nombor 6, hampa jumpa statistik, hampa tekan nombor 1. And then hampa isi dekat yang X tu, hampa tekan 10.5, 20.5, isi sampai habis. And then dekat frekuensi tu, kat kekerapan hampa tulislah yang ini. So lepas tu hampa akan jumpa jawapan dia nanti lepas hampa tekan option tu, OPTN tu. Okey, hampa akan jumpa banyak dia bagi mean, dia bagi segala-galanya. And last sekali ada dia bagi yang macam ni juga, yang bentuk macam ni. So ini adalah variant. So variant kita jawapan akhir akan dapat 187.75. So soalan yang ke-10, antara apakah yang dimaksudkan dengan dua matrik yang adalah sama? So dua matrik adalah sama, maksud dia unsur yang sepadan. Unsur yang sepadan adalah sama. So jawapannya adalah A. Ini soalan ni jarang masuk, tapi ambil take note lah kan benda ni, sebabnya boleh jadi dia masuk. Kita sambung soalan yang ke-11. Diberi 3M tolak 2 per 2 punca kuasa N sama dengan 5M per 2. Maka N adalah apa? So cara kita nak buat adalah dia kata atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. So dia akan jadi macam ni. Kita tulis dulu 3M tolak 2 per 2 set N sama dengan 5M per 2. So sekarang ni kita nampak nilai apa yang sama. Kita nampak nilai M, ada nilai M. So apa kata kita singlekan N ni duduk seorang-seorang, and then kita bagi M ni buat mai sini. So dia akan jadi ubah tempat. Macam mana dia akan jadi, yang ini bawa pi atas, yang ini bawa pi bawah. Kita ubah tempat. So kami akan jadikan dia macam ni, 3M tolak 2, lepas tu darab dengan 2 per dengan 5M sama dengan 2 set N. And then had 2 ni, yang 2 ni kita akan darab semualah, darab N dengan darab yang ini. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 3 kali 2 6M tolak 4 per 5M sama dengan 2 set N. Okey. So apa lagi yang kita boleh tengok? So kalau kita perasan lah yang kat sini 6M tolak 4 ni kan dia adalah faktor, bukan faktor lah, dia adalah gandaan sepunya bagi 2, betul tak? So kita boleh faktorkan lagi. So dia akan jadi berapa? Kita buat keluar 2 kat sini. And then 2 kali 3M tolak sama je macam tadi kan. Sama je. Tak apalah. Per dengan 5M sama dengan 2 set N. Lepas tu kita nak singlekan
nak singgalkan N ni. So kita bawa lah 2 ni mari sini. So dia akan jadi 2 3M tolak 2 per 5M. Lepas tu ini jadi bahagi. Bahagi lagi. So bahagi buat je lah kat sini, bahagi 2 sama dengan sek N. Lepas tu kalau bahagi dia ibarat kita darab lah kan. So dia akan jadi 2 3M tolak 2 per 5M darab 1 per 2 sama dengan sek N. So kita boleh potong. Dia akan jadi 3M tolak 2 per 5M sama dengan sek N. Bila kita nak hilangkan sek, kita kena buat apa? Kita kena kuasa 2 kan dia. So dia sana kuasakan 2, sini pun kena kuasa 2. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3M tolak 2 per 5M kuasa 2 sama dengan N. So tengok jawapan dia macam mana jawapan dia. Okey, dia nak jawapan dia semua per 25. So mungkin kita kena selesaikan dia. So bila kita selesaikan, kita akan dapat 3 kuasa 2. Oh, kalau tengok kat atas ni dia nak 25 je yang ni. Bawah je dah. So kita buat 3M tolak 2 kuasa 2 per dengan 25M kuasa 2. So jawapan paling tepat adalah sebenarnya A. Soalan yang ke-12. Kebarangkalian Lee menjawab soalan kuis sejarah dengan betul ialah 4/5. Maksudnya 1/5 lagi 1/5 tak betul. Jika kuis ini memiliki 50 soalan, hitung bilangan soalan yang tidak dapat dijawab oleh Lee. So dia kata tidak dapat dijawab. So dia tidak dapat dijawab 1/5 kan. Kan kita buat dia 1/5. So kita buatlah 1/5 darab 50. So potong-potong akan dapat 10 soalan. So, jawapannya adalah D. Tengok soalan yang ke-13. Dalam rajah 2 di bawah, PQR dan QSU adalah garis lurus. Diberi QS sama dengan ST iaitu 12 cm. QS, mana QS? Q ke S, kita tanda dulu. Q ke S. Dia kata apa? Sama dengan ST. Okey, sama dengan sekejap. Elok sikit. Okey. Ini dia kata sama. Sama berapa? Dia kata 12 cm. So kita label sini 12. Sini pun 12. Okey. Dan tan Y sama dengan negatif. Okey, dia kata tan sama dengan negatif. So kita buat balik. Abang Sin terlalu comot. So bila abang Sin terlalu comot, tan dia negatif. Apa yang positif? Ada dia bagi positif? Tak ada. So kita tahu dia bukan rumah tan. By the way, kita boleh label dah tan kat mana. Tan adalah toa. So kami label siap-siap lah. Kalau nak kira sin, dia akan di soh O over H. Kalau nak kira cos, dia akan di kah A over H. Nak kira tan, dia akan di O over A. So tengok, kita tengok angle kat Q. Mana Q? So kalau kita tengok angle Q, dia angle kat luar kan. Jadi bila dia angle kat luar, maksud dia kita kena cari refer angle. Ataupun dalam bahasa Inggeris apa singkatan dia panggil macam ni RA. So kalau apa tengok dekat Q ni adalah apa, dia lebih 90 darjah kan. So dia adalah kuadran yang kedua, sebab dia obtuse angle. Perasan tak dia obtuse angle? Dia macam terbuka sikit kan. So dia adalah sudut cakar. So dia adalah kuadran yang kedua, iaitu kuadran sin. So kita tahu ni rumah sin, bukan rumah tan, bukan rumah cos. Maksudnya lagi jawapan sin kita adalah positif. Selain sin dia akan jadi negatif. So dia minta soalan apa? Dia minta cari cos Y, cos X. So cari cos, maksudnya jawapan kita kena negatif. So ada jawapan yang positif, kita pangkal siap-siap. So ada, so C dengan D dah boleh pangkal, sama ada A ataupun B. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok sini 8, situ 12. So kita kena cari dari sini nilai dia berapa. Kita kena tahu dulu. So cara kita nak cari dia mudah je. Yang pertama, dia bagi kita apa tadi? Tan Y, toa. Tan Y, sini Y. Dia refer angle kita cari kat sini. So saya akan label sini
Dia nak cari tan Y tadi berapa? 12/5. Tan O sini 12/5 O over A. So sini 5 cm. Kan? So bila sini 5 cm, kita tak adalah dia punya garisan panjang dia tu. Set kami guna warna lain, warna pink. Garisan sini kita tahu dah lah dia akan jadi berapa? 13 lah. Macam mana kami tahu sini dapat 13? Mudah je. Kita guna teorem Pythagoras, ataupun kalau kami macam dah terbiasa hafal, lah macam dah terbiasa buat sampai dah teringat. So yang kami ingat apa? Kami ingat 3, 4, 5, 12, 13, 7, 21, 20 berapa? 25 kot. Entahlah, kami tak ingat dah yang bawah ni. Tapi atas ni ialah. So cara kita nak buat teorem Pythagoras adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So C sama dengan punca kuasa jawapan tu. So A kuasa 2, B kuasa 2 ni apa? Sama ada adjacent ataupun opposite. Yang C ni mesti hypotenuse. Alright, sebab kita nak cari hypotenuse, so kita kena buat 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Punca kuasa akan dapat punca kuasa 13. So kita akan dapat 13 kat sini. Sekarang kita cari pula untuk panjang daripada sini ke sini. So kami guna warna lain pula. Kita guna warna macam gelap-gelap sikit. Sini. So yang kat sini pula macam mana kita nak kira? 12 tambah 5 17 kan. So 8, 15, 17. So sini akan dapat 15. So dah satu lagi, hampa boleh guna juga calculator ataupun apa-apa je kan. So dia akan 8, 15, 17. Ini another yang apa, selalu masuk exam. So kami macam dah terbiasa buat sampai boleh macam teringat tiba-tiba kalau bila orang tanya macam lupa. Okay, anyway, kita dah jumpa dah segala maklumat yang patut kita cari sekarang ni. So sekarang ni dia minta kat kita, dia nak cari cos. Cos adalah cos A over H. So dia nak cos kat sini. Dia nak warna apa? Warna biru. So dia nak kat sini. Dia nak A over H. So adjacent kita adalah yang 15. So 15 per dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. So 15 per 17. Ada tak? Ada. Jawapannya adalah B. Sebab kenapa negatif? Sebabnya dia bukan rumah sin. Dia bukan rumah cos, dia adalah rumah sin. So kita sambung soalan yang ke-14. Kami punya tablet dia problem lagi sekali. So kami dah explain tapi tiba-tiba dia lagging, dia tak mau record. So tak apalah, kita buat sekali lagi lah. So 14. Lisa memiliki sebidang tanah berkeluasan 7.9 meter dan 34.5 meter dan berhasrat untuk membina sebuah rumah kediaman untuk ibunya. Rumah itu telah siap pada Januari 2024 dan kerajaan negeri telah menetapkan kadar cukai tanah di kawasan itu sebanyak 60 sen setiap meter persegi. Hitungkan jumlah cukai tanah yang perlu dibayar Lisa sehingga Disember 2028. So, okay, kita buat link lah, set kami padam. Kami nak bagi apa faham. Okay lah. Alright. Jadi dia macam ni. Maklumat yang pertama kita tahu adalah dia bagi keluasan tanah iaitu 7.9 meter dan 34.5 meter. So kita kira dulu 7.9 meter dan 34.5 meter. So kita akan dapat 7.9 darab 34.5. Kita akan dapat keluasan tanah sama dengan 272 meter 272.55 meter. Alright, so kita akan darat dengan 60 sen. So kita darat dengan 0.6, kita akan dapat RM163.53. Okey. Ini adalah untuk kadar setahun. Sekarang ni kita tengok. Dia kata rumah itu telah siap pada Januari 2024. And then dia kena start bayar bermula Januari tu sampai Disember 2028. Okey. Jadi macam mana kita nak kira dia? Kalau hampa tengok dia bagi kat kita Januari. Sini ending dia Disember. Okey, soalan ni tricky sebabnya hampa tak boleh endingkan dia dengan Januari 2028. Why? Sebabnya kalau hampa endingkan dengan Januari 2028, ibarat seperti hampa tak bayar langsung pada bulan Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei, bulan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember tu hampa tak bayar. So, cara dia adalah hampa kena endingkan dengan Januari 2029. So, list Jan 24, lepas tu 25, 26, 27, 28, 29. So, berapa tahun total dia? So, ini setahun, ini 2 tahun, ini saya akan bagi nampak sikit. Sekejap, okey. So, ini ke sini setahun, ini ke sini 2 tahun, ini ke sini 3 tahun, ini 4 tahun, ini 5 tahun. So, kita total ada 5 tahun. So, daratlah dengan 5. So, darat dengan 5, kita akan dapat RM817.65. D.
Tengok soalan yang ke-15. Raja 3 di bawah gambar Raja Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R dengan keadaan semesta P union Q dan union R. Cari nilai. N tu maksud dia tambah lah kan. P bersirang dengan Q tapi selain mereka. So yang pertama adalah kita list dulu P, Q, R ada apa. Macam kami dah list tadi, P ada 3 dan 12. Okay, ni kami dah list dah. P ada 3 dan 12, Q ada 12, 5 dan 8. Ni 12, 5, 8. And then R ada 5. So dia nak P bersirang dengan Q, which is 12 lah, sebabnya Q ada 12, P pun ada 12. So dapatlah 12. Tapi dia kata dia nak selain 12. So mana selain 12 adalah 5, 8 dan 3. So bila kita tambah 5, 8, 3, kita akan dapat 16. So inilah jawapan kita, D. Kita tengok soalan yang ke-16. Rangkaian adalah suatu graf yang dibentuk daripada satu siri bintik yang disambung antara satu sama lain melalui garis. Antara berikut yang manakah bukan satu rangkaian dalam situasi harian kita? So kalau hampa tengok dekat sini, kenapa kami pilih A? Logically B, C, D ni hampa boleh bayang lah. Okay, contohlah kami jawab B. B jalan raya yang bukan bandar-bandar. Hampa daripada Kedah, hampa nak pergi Penang, hampa guna jalan ni. Kedah nak pergi Johor, hampa guna jalan ni. Ataupun dari nak pergi Kelantan guna jalan ni. So dia ada beberapa jalan. Faham tak? Dia maksudnya dia dah ada dia punya sequence dia, dah tempat nak pergi ke mana. So itulah yang kita panggil rangkaian. Kalau C pula jaringan makanan, contoh dia rumput dimakan oleh arnab, kemudian dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh singa. Macam tu. D. Struktur organisasi sekolah. Organisasi sekolah ni contoh dah apa? Bermula dengan pengetua. Bawah pengetua ada PK, PK1, lepas tu PK2, lepas tu PK3, lepas tu ada guru disiplin, guru pengawas dan sebagainya. So that's why jawapan kita adalah A. Susunan kereta di tempat letak kereta. Contoh susunan kereta, dia tak kata apa, okey kereta kat sini boleh kereta Ford je, kat sini boleh kereta BM je, tak ada. Dia macam susun je. And then kadang-kadang contoh dah pergi market kan, pergi sungai tani dah, pergi market malam kan. So kita kadang-kadang pak suka hati pak tepi ni, pak tepi tu, dia pak mana-mana je. So dia tak ada macam dia punya tata tertib dia tu. Itulah yang dimaksudkannya. Okey, kita tengok soalan yang ke-17. Raja 4 ialah satu piktograf yang menunjukkan bilangan burger yang dijual dalam tempoh 3 hari pada suatu minggu tertentu. Okey, harga sebiji burger ialah RM3. Jumlah jualan bagi 4 hari ialah RM660. Hitung bilangan burger yang telah dijual pada hari Jumaat. So kalau kita nak kira berapa yang kita jual pada hari Jumaat, kita kena kira dulu berapa ikon yang kita ada sekarang ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 ikon. So satu ikon mewakili 20 burger. So 9 kali 20 kita akan dapat 180. Sekarang ni kita kena darab dengan RM3. Sebenarnya kita tak tahu berapa ringgit yang kita dapat sepanjang 3 hari tak campur dengan hari Jumaat. So kita dapat RM540. So RM540 ni ditolak oleh 660. Sebabnya 660 ni adalah kita punya total sebanyak 4 hari. So kita nak tahu hari Jumaat kita berapa ringgit je kita dapat. So hari Jumaat kita dapat RM120. So RM120 ni kita bahagi dengan RM3. Sebenarnya kita nak tahu berapa biji yang kita jual. So kita dapatlah 40 biji. So that's why jawapan kita 40 biji. And mungkin ada yang terwonder kan, kenapa jawapan dia bukan 2? Like kalau satu lembu dah, satu burger semua kali 20. Maksudnya kalau 40 biji sama dengan 2 burger lah kan. Tapi sebab soalan ni dia tak kata bilangan ikon. Kalau dia kata bilangan ikon baru dah sama dengan 2. Sekarang ni cakap bilangan burger, maksudnya 40 lah. Faham? Okey, kita sambung soalan yang ke-18. Diberi bahawa J sama dengan 483X. Cari nilai bagi X per 2 jika matrik J tiada matrik songsang. So, apa yang dimaksudkan tiada matrik songsang? Bila kita sebut tiada matrik songsang, maksudnya kita kena bagi kita punya determinant tu sama dengan kosong. Determinant tu kat mana? Determinant tu adalah yang ini, yang bawah ni. Kena samakan dengan kosong. So, kita pun buatlah 1 per 4 darab X, 3 darab 8. So 1 per 4X tolak 24 kan. 8 kali 3 kan 24. So ini determinant kita. So determinant kita samakan dengan kosong. So 4X ni buat masa ni, so akan jadi 4X sama dengan 24. So X sama dengan 6. So dapat X sama dengan 6. Sekarang ni dia minta apa? X per 2. So maksudnya 6 per 2. So kita akan dapat 3. Jawapan dia A. Soalan yang ke-19. Raja 5 ialah satu cartapan yang menunjukkan bilangan ahli dalam 3 buah kelab. Kelab badminton mempunyai 240 orang ahli. So, cari bilangan ahli dalam kelab bola sepak. So, kenapa perasan tadi dia kata apa? Dia kata badminton ada 240 orang. So, 120 sama dengan 240 orang. Betul tak? So, satu bulatan ada 360. So 360 tolak 120 kita akan dapat 240. 240 ni kita samakan dengan 6Y sebabnya 5Y tambah dengan 1Y. So dapat 6Y. So 240 sama dengan 6Y, Y sama dengan 40. So bola sepak ada 40 orang je. So kalau 120 orang sama dengan 240 yang ni,
Kalau 40 orang sama dengan berapa? Kita buat perkadaran 120 nak ke 240, kita kena darab 2. Macam mana kita nak tahu? Kita buatlah 240 bahagi 120, kita akan dapat 2. So samalah, kalau 40 darab 2 dapat 80. So bilangan ahli dalam bola sepak ada 80 orang. Kita tengok soalan yang ke-20. 20 ni apa, tekan kalkulator je. Yang ni jangan lupa ni negatif tau. Negatif 3/5. Kami pun awal-awal tu silap, kami tak perasan. So jawapannya adalah A. Soalan yang ke-21, kami dah lukis siap-siap dah dia punya bentuk, sebenarnya hampa takkan nampak. So anyway, kita akan ulang balik soalan dia. So soalan yang ke-21, Raja 6 menunjukkan bentuk-bentuk yang dilukis pada segitiga sama sisi yang kongruen. So kongruen tu maksudnya sama saiz, sama bentuk. Okey, so kita tengok apakah antara bentuk-bentuk A, B, C dan D, yang manakah image bagi R di bawah suatu putaran dengan pusat putaran O. So bila dia tak cakap kita putaran apa, kita boleh assume kata putaran 180 darjah. Sebabnya usually kalau dia tak bagi tahu, maksudnya dia memang 180 darjah lah. So dia cakap R ni adalah kita punya objek, and now kita nak kena cari image bagi putaran. So kalau hampa tengok A, B, C, D, kalau B tak logik tau. Sebab apa B tak logik? Like kita boleh pangkal siap-siap, sebabnya automatically kita tahu ini adalah pantulan, sebabnya bentuk dia sama. Cuma kedudukan dia yang berbeza. Faham tak? Okay, ni adalah pantulan. Dia pantul sini ke sini. So B salah lah. Sini macam jauh sangat, tak boleh. And then kenapa jawapan kita D adalah kalau hampa letak daripada titik O, kita nak set kain padam. Alamak, tak nampak sangat pula kalau padam. Sekejap. So padam ini lah. Okay, padam sini, padam sini. Okay, so dia kata je nak melalui pusat putaran O. Sini O kat sini. So bila kita nak melalui O kat sini, kalau kita letak garisan kat sini, ini adalah pantulan, bukan putaran. So apa yang kita boleh buat adalah kita tarik daripada mana-mana garisan. Contoh nak ambil garisan sini, sini kita nampak lagi dekat kan. So sini buat main sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sampai sini. So kita buat balik 1, 2, 3, 4, 5. So dapat sini dah kita panggil putaran 180 darjah. So jawapan kita adalah D lah. Kita sambung soalan yang ke-22. Jika K ialah suatu integer, maka nilai K yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan K tambah 8 lebih besar dan sama dengan 3, dan K tambah 7 kurang daripada 6 ialah. So macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni. Dia nak kata K ni integer. So dia suruh cari nilai K. So kalau kita boleh try and error lah. Kita tengok semua kat sini dia ada nombor 4. So nombor berbeza je adalah 5. So kita try. Kalau kita letak 5 boleh tak? So kita try kat dekat K tambah 8 lebih besar daripada 3. So negatif 5 tambah 8 dapat berapa? So kita akan dapat 3 kan. 8 tambah 5 dapat 3. So lagi besar dan sama tak? Kena betul. Yang kedua pula, negatif 5 tambah 7 kurang daripada 6. So 7 tolak 5 sama dengan 2. So 2 kurang daripada 6, betul tak? Betul. So jawapan kita mesti ada nombor 5. So A salah, C pun salah. So sekarang kita tengok pula sama ada B atau D. Perbezaan mereka adalah B ada negatif 1. So kita try lah dekat negatif 1 ni. Kami guna warna lain pula. So contoh kita buat tadi pun negatif 1 kan. So negatif 1 tambah 8 dapat berapa? Kita akan dapat 7. So 7 lagi besar dan sama dengan 3 tak? Betul. Tengok pula dekat yang ni pula. So kalau negatif 1 tambah 7, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 6. So 6 ni kurang daripada 6 tak? Salah lah. Kalau dia kata kurang dan sama baru betul. So B, jawapan kita salah. Jawapan kita adalah D. Soalan yang ke-23. Bundarkan 0.03232 betul kepada satu angka bererti. So kami nak cakap hal itu. Kalau kita nak cakap pasal signifikan figure, kita kena ingat no. Buat 2 kali.
satu ada titik atas dia. So kalau yang tak ada titik, kita akan tak kira dia punya kosong depan dan kosong belakang. Kalau dia ada titik, kita tak kira kosong yang depan. Kosong belakang kita kira dengan syarat dia melepasi nombor. Contoh 0.030. So kita akan kira 30 ni. Kosong belakang kita kira, depan tak kira. Contoh 060, kita hanya kira 6 sahaja, macam tu. So dia nak bundarkan kepada satu angka bererti. So tengok si N, tak tengok yang ni, tengok yang ni. So 2 ni kurang daripada 4, betul tak? So tak perlu tambah, jadi 0.03. So jawapan kita adalah A. Soalan yang ke-24, permudahkan 2N tolak 3N tambah 2. Okey, kalau dia bagi macam ni, kita kena darab masuk dulu. So kita akan dapat 2N kuasa 2 tolak 3 kali 2, 6N tolak 2, 3 kali 2, 6N kuasa 2. So susun balik, kita akan dapat negatif 6 tambah 2 jadi negatif 4N kuasa 2 tolak N. So kita akan dapat jawapan kita A lah.